Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. Hari ni aku nak share 5 movie recommendation yang boleh tengok dekat Netflix. Movie pertama ni ialah Blended. Okay, dia pasal dua orang duda dengan janda. Yang duda tu Jim, dia ada 3 orang anak perempuan, dan yang janda tu Lauren, dia ada 2 orang anak lelaki. So dia orang macam yang perempuan dan anak lelaki, yang lelaki dan anak perempuan, yang perempuan dan anak lelaki. Okay, so dia orang dua orang ni pergi blind date. Yang Jim ni isteri dia meninggal. Yang Lauren ni divorce, bercerai. So husband ni masih ada dalam cerita ni. Okay, so dia orang ni pergi blind date. Bila dia orang pergi blind date, tak berjalan lancar blind date tu sebab Jim tu sibuk tengok football punya game. Okay, and then first time dia orang jumpa tu, lepas tu cerita ni berkait pasal dia orang je lah. Dia orang tak sepersefahaman, memang tak kawan pun, sampai satu masa tiba-tiba dia pergi trip pergi Afrika. Waktu trip pergi Afrika ni, so dia orang kena berlakon jadi husband and wife sebab dia orang ambil percutian orang lain. Sebab orang lain tu macam dah tak jadi pergi, so dia orang nak ganti kan. So dia orang seorang kena jadi husband and wife kat situ. Dia anak perempuan ni memang tak suka dengan lelaki ni, dan anak yang lelaki ni pun tak suka dengan perempuan ni. So nanti kat situlah start interesting, cerita jadi interesting sebab dia orang akan cuba help each other untuk yang perempuan ni tolong yang lelaki ni jaga anak perempuan dia, dan yang lelaki ni akan tolong perempuan ni jaga anak lelaki dia. Okay, so cerita ni best. Aku rate cerita ni 9.7/10. Kenapa kurang 3? Sebab lambat sangat untuk diorang sedar yang diorang tu love each other. Okay. Next movie is We Are The Millers. Okay, so We Are The Millers ni pasal seorang lelaki ni, dia pengedar dadah. Dia memang dadah. And then tiba-tiba satu hari tu dia nak tolong seorang budak ni sebab macam budak tu macam kena kepung dengan orang jahat. Dan ada seorang budak lelaki yang duduk dia titik semua ni berkait dia orang ni macam neighbor lah, satu bangunan. So ada seorang lagi pula budak lelaki ni memang dia kurang sikit. So dia macam tiba-tiba dia masuk campur, dan dia pergi boleh cakap pula dekat orang jahat tu yang dia ni pengedar dadah. So dia lepas tu dia kena rompak. Lepas kena rompak, dia kena ugut dengan bos dia, macam untuk, sebab dia macam banyak lah hutang sebab dia punya barang dah kena rompak kan. Untuk balas balik simple je, kau pergi satu negara ni, menyudup dadah daripada satu negara ni ke negara dia, ke Amerika. Dan dadah tu memang sangat banyak. Itu plot twist dia tak tahu pun. So dia tengah fikir macam mana dia nak lepas daripada border, daripada custom semua tu kan. Okay, cara dia ialah We Are The Miller. Dia upah balik budak-budak yang tadi tu, dengan ada seorang lagi perempuan ni. Perempuan ni dia suka sebenarnya, tapi dia orang gaduh. Okay, dia upah balik untuk jadi satu family. Kononnya macam dia dapat idea lah, kononnya macam naik satu RV, dia orang ni pergi bercuti, sedangkan sebenarnya tengah hidup dadah. Pun kelakar, dia berjaya, so okey lah kan. Cerita ni aku rate 9/10. Kenapa 9? Sebab satu tu saya nak tolak sebab macam tak perfect. Dia tak cukup untuk jadi 10. Okay, next. Murder Mystery. Okay, kenapa aku tengok cerita ni? Waktu ni aku scroll je Netflix, tiba aku jumpa ada Jennifer Aniston. Okay, tengok. Okay, so, itu je sebenarnya, point dia tu je, Jennifer Aniston. Okay, dia dah ada 2 movie dah. Yang nombor 1 dia dengan Adam Sandler tu juga. Dia dengan Adam Sandler tu, dia orang macam husband and wife. Jennifer tu dia hairdresser, dan lelaki tu dia pegawai polis rasanya, yang kononnya dia detektif, tapi sekali ambil exam tak berjaya. Okay, and then tiba-tiba dia orang nak pergi bercuti dekat, tak ingat sebenarnya kat mana. So dalam kapal terbang, Jennifer ni pergi VIP sebab Sandler tidur. Pergi lunch VIP, tiba jumpa seorang ni Viken. Dia macam orang Samoan lah kan. So dia macam minum-minum, sekali Viken tu macam cakap dengan dia, jom nak tak ikut aku dekat yacht aku, kita pergi bercuti sesama. So macam husband ni macam tak nak, sebab husband ni dah rancang naik bas lah, kita pergi tengok ni semacam murah punya percutian lah. So macam wife dia ni macam, kita peluang sekali seumur hidup kan. So dia macam okey lah, join. Dan sampai situ adalah macam ada pembagi harta benda tu. Pub ada pembunuhan. Lepas kononnya Jennifer ni macam okey, aku ada husband aku detektif, dia akan tolong. Sedangkan sebenarnya tak pun. Dia bukan detektif, tapi dia macam just
go with the flow. Okay, diorang siasat. Okay, so itulah dia punya plot. Kelakar, banyak kali aku tengok, sentiasa tengok nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 2 pun best juga. Dia dalam nombor 1 dia ada seorang nama dia Maharaja. Nombor 2 punya movie, Maharaja tu nak kahwin, so dia ajak pergi bercuti kat private island. Waktu ni Jennifer ni dengan Adam ni dah jadi private investigator dah. Macam dia ada firm sendiri lah kononnya, tapi macam tak popular dan tengah nak bankrupt. So macam dia cakap, okey lah, jomlah kita pergi bercuti, kita kena tenangkan diri. Okay, fine. Pergi bercuti, pergilah perkahwinan si Maharaja ni. Sekali Maharaja tu kena colik. So movie nombor 2 dia tentang macam mana nak cari Maharaja tu sebab dia dah kena colik. Orang-orang Maharaja tu macam ambil private investigator yang legit, yang itu dia orang suspect laki bini ni pula macam tu. So ada konflik kat situ. So ini aku bagi 9/10, kurang 1 sebab aku tak suka dia punya investigator tu. Movie yang seterusnya, Central Intelligence. Central Intelligence ni aku tengok sebab dia ada The Rock dengan Kevin Hart. Sebab dia orang kan kelakar kan. Okay, so dalam cerita ni The Rock tu waktu belajar dulu dia orang yang loser. Kevin Hart ni dia yang macam on top of the class lah, memang macam presiden lah, lepas tu apa benda lah semua-semua tu kan. And then bila dah habis sekolah, Kevin Hart ni pula yang macam duduk dekat office, maksudnya macam tak selari lah dengan apa yang dia belajar. Kiranya macam dia jadi macam orang yang loser pula, tapi tak teruk sangat, just macam kurang sikit. And then tiba-tiba out of nowhere The Rock ni muncul. Waktu scene college tu dia macam dah last dah, memang takkan ada dalam episod tu. Tiba-tiba pop dia muncul. Rupanya dia ialah the agent dunia, agent negara ke tak tahulah kan. Okay, lepas tu macam dia ni nak tolong Kevin Hart ni, tapi waktu ni Kevin Hart tak tahu dia ni siapa. Dia just ingat macam kawan lama. Lepas tu yang The Rock ni memang adore gila Kevin Hart ni, macam tak sangka semua-semua. So dia tolong je. Ni sekali rupanya The Rock tu ialah macam dia orang kata dia tu macam berpaling dadah semua agent yang tengah dicari oleh kerajaan sekarang, macam tu lah. So dia tolong. Lepas tu Kevin Hart ni macam tersepit, macam alamak, negara ke ni, negara ke dia ni. Lepas tu dia pun ada masalah dengan isteri dia. So macam isteri aku ke, dia ni ke. Okay, so konflik dia berorap. Tapi best pun kelakar, korang tahu lah, dia dua orang tu kan kelakar kan. Okay, so aku rate dia 9.7/10. Kenapa kurang 3? Sebab aku tak faham cerita ni. Aku kurang faham sikit. Macam aku just tengok dia sebab suka je, bukan sebab macam kenapa jadi macam ni tak. So kurang 3 lah. Movie yang terakhir ialah Jungle Cruise. Okay, Jungle Cruise ni The Rock juga. Sekarang The Rock bagus macam tu kelakar kan. The Rock dengan Emily Blunt. So The Rock ni ialah macam orang yang cruise tu nanti. Emily Blunt ni macam doktor. Blunt ni bertani. So dia nak mencari satu pokok yang mistik ni. Macam kononnya pokok tu, satu bunga dia boleh menyelesaikan semua penyakit. So dia nak cari benda tu dekat Amazon. So kebetulan tiba-tiba The Rock ni orang yang macam yang kapal dia pun buruk macam tu kan. So dia macam dia tipu Emily Blunt ni. Emily Blunt ni cik orang lain sebenarnya, tapi dia ingatkan. So tak kenal. Dia orang kan tak kenal The Rock ni siapa. So The Rock tu macam mengaku dia orang yang Emily Blunt tu cari. Okay, so dia tolong. Sekali tipu kan. So tapi macam nampaknya macam The Rock paling capable untuk bawa dia pergi Amazon. Walaupun kapal dia macam tu, walaupun ship dia macam tu. So Emily Blunt percaya je dia. So diorang, itulah adventure dia start. Macam-macam lah semuanya keluar. Plot twist dia ialah The Rock tu macam orang yang kena sumpah yang hidup dah lama. That's all for today video. Thank you for watching. Thank you. Stick to video ni sampai habis. Make sure korang tengok movie tu semua. Dan korang boleh komen apa korang punya pendapat. For me, movie tu best. Movie tu semua movie yang aku ulang. Sebab dia macam kadang-kadang aku buka je tak tengok pun. Sebab aku macam dah hafal. Aku dah boleh bayangkan dah dia punya macam. Aku dengar suara tu, aku oh ni dekat sini. So aku dah boleh bayangkan dah rupa dia kan. Aku tak boleh tengok pun. So itulah cerita dia. So thank you for watching. Make sure to like and subscribe.
komen kalau korang rasa korang suka video ni, atau korang nak video yang macam ni lagi, atau macam video macam mana yang korang nak. Thank you for watching and see you in the next video.